Ai. Bakar aku main-main ni. Okey, kita drain minyak dulu. Dah buka habis, kita drain. Udah kuning lah. Tu. Ya boy. Oh. クレイジーダイヤモンド Lapik. Nasi kita lapik kan. Bagi nak bising lah. Ini okey, ini bising. Bagi ni bising tak? Oh, diam lah. Ini bising, yang ni okey. So, bagi dah hitam lah semua. Gasket dia. Gasket ni pakai original lah. Kalau pakai kopi dia akan bising. Nampak okey, tapi dah haus pak. Dia dah haus sikit. Kalau ikut boleh pakai je, tapi dia bising je lah, dia tak rosak. Bearing ni, kita buka bearing ni, buka oil seal, tukar semua set. Macam tu aku baru beli, aku nak test ni. Dulu aku pakai yang macam tu yang tak okey ni. Ini dia boleh adjust banyak mana. Besar mana oil seal kau, dia boleh pakai. Ini aku mau buat untuk fork. Aku nak try untuk ni. Senang. Kak. Ketat lah sikit. Barang original tak buka lagi. Barang original tak buka lagi. Ketat sikit. Oh, betul. Dah tarik tu. Boleh hari ni. Susah ni special tool ni. Special tool. Tak ada special tool lu. Leceh weh. Lagi 2. Aku dah bersih semua. Sebab aku bakar. Aku bakar pakai ni. Ketuk. Keluar. Tak pakai bearing pula. Macam ni senang je. Kita bakar. Kita masuk. Bearing baru nanti. Bearing dia. Tak silap aku yang ni. Panas tu. Babi tu. Dekat marking side. Yang ada tanda, ada tulisan duduk luar. Yang ni ada tulisan duduk luar. 301. Sama tak? Muat. Yang 301 tengah sama tak? Okey, sama dengan 301. Kita bakar dulu. Kita masuk. Aku prepare dulu lah. Bearing siap-siap. 63. Panas weh. 6302 entah. 301 dan 302. Ni barang ori tapi barang ori bukan Japan lah. Susah nak ke Japan ni. Kalau jual set, kalau kena jual beli asing-asing. Apa 6205 untuk bearing tayar. Bearing gas tayar lah. Hidup di bahagian luar ni. Tak masuk minyak Sebab dia seal. Ni saya letak lah peti aku pakai ni bahaya sikit lah. Prepare pasal ni gas tayar.
Ini dah cabut lah. Cabut satu lagi. Senang masuk kan. Ai, bakar aku main-main ni. Hati-hati. Tak, terus panas. Okay, aku dah pasang semua bearing, tukar bearing. Sekarang ni aku nak tak ni bearing ni letak minyak sikit. Tak masuk. Cahaya. Okay, dah masuk Pak. Belas. Okay, letak minyak. Settle untuk jabok. Kita grease sikit. Ni mau lepas. Lepas. Tutup sikit. Bushing. So,